Penjawat awam, anda kena tahu perkara ini ianya sangat penting untuk anda. Yang pertama, anda adalah anak emas kepada bank-bank sudi untuk memberi anda pinjaman dengan kadar faedah terbaik kerana mereka tahu kedudukan anda sebagai pekerja sangat kuat, sangat sukar untuk penjawat awam dibuang kerja. Penjawat awam juga dibolehkan bank untuk membuat penolakan gaji berbanding dengan penjawat swasta. Hasilnya, anda boleh mendapat pinjaman dengan kadar faedah yang sangat rendah. Sebagai contoh, pinjaman RM100,000 untuk penjawat awam bulanannya hanya lebih kurang RM1,092 saja, berbanding dengan penjawat swasta yang perlu membayar RM1,861. Tetapi tuan-tuan, saya perasan ramai penjawat awam membuat kesilapan yang silap dengan membuat permohonan pinjaman daripada bank dengan kadar faedah yang tinggi. Lebih teruk lagi, ada yang pergi ke ALONG, ada yang pergi ke tempat-tempat yang sangat tidak patut. Di Malun, kami berkempen untuk rakyat Malaysia. Ada kesedaran semak laporan pelapor kredit. Pilihlah 3 pemberi pinjaman ini: government agency, bank ataupun koperasi. Ini adalah 3 pemberi pinjaman yang terbaik. Kami di Malun sentiasa bersedia untuk membantu anda. Sekiranya perlu khidmat nasihat berserta laporan pelapor kredit Malun, hanya RM50 saja. Wahab nombor di profil. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.